Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video yang dah lepas, yang video-video koleksi produk yang saya guna pakai. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Nara main koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Bolehlah tengok, nak tengok tu. Okey, untuk kali ni saya ada tisu gantung tau. Tisu gantung ni beli boleh dapat sampai 4 pack yang macam ni. Boleh dapat sekali dengan pelekat sangkut yang macam ni. Jadi mudahlah kita nak sangkut tisu gantung yang macam ni. Satu pack tisu ni dia ada 230 keping tau. Satu keping dia ada 2 lapisan. Okey, permukaan tisu ni pun lembut tau. Dia tak kasar sangat. Dia juga mesra kulit tisu ni. Mudahlah nak lap muka ke ataupun nak lap permukaan-permukaan tempat lain ke. Bolehlah pakai tisu yang macam ni. Saya pakai baju kemeja lengan panjang tau. Warna baju kemeja ni pun boleh pilih. Saiz pun boleh pilih tau. Okay, dia ada collar di bahagian tengah. Dia juga ada collar di bahagian pergelangan tangan ni. Warna boleh pilih, saiz pun boleh pilih. Untuk deodorant, saya pakai deodorant Dashing Active Spirit yang macam ni. Jadi kita boleh pakai lah dekat kita punya ketiak. Supaya ketiak-ketiak taklah berbau sangat kan. Untuk minyak rambut lah, saya pakai minyak rambut kelapa yang macam ni. Dia ada rosemary dan juga peppermint. Kita boleh sapu kat kita punya rambut supaya rambut kita lembut lah. Dan juga berbau wangi juga. Dia ada rosemary dan juga peppermint. Rambut kita taklah kering sangat kan. Untuk mikrofon pula, saya pakai mikrofon tanpa wayar yang macam ni. Mikrofon ni dia main sekali dengan 2 mikrofon. Jadi sesuai untuk yang suka buat konten, buat video tu boleh pakai mikrofon yang macam ni. Saya guna untuk kamera smartphone saya. Boleh pilih untuk sama ada untuk Android ataupun iOS. Jadi mudahlah nak guna dia pun. Nak beli tisu gantung macam ni ataupun produk-produk yang lain yang saya ada ni, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan berkebutan like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni ataupun nak bantu saya dengan berkebutan subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.